Waktu hidup arwah ni kita tengok dia, sisi dia tu lain. Tapi bila dia mati ni, dia keluar cerita ni. Dia keluar cerita ni. Cerita macam-macam ni. Dia tolong hak ni, dia tolong hak ni. Dia baca Quran, dia berzikir. Dia dah keluar ni belum? Dia dah keluar ni. Sebab tu saya kata arwah ni, arwah Bung Mohtar ni tuan-tuan, dia hidup, dia jadi diri dia ya. Ya, masa hidup kita tengok dengan rambut cacak dia. Siapa nak sangka tuan-tuan dengan rambut cacak lagu tu, tasbih tak pernah tinggal kat tangan ni. Hak kita lebih tak pernah rokok, tak pernah lekang pada jari belum. Dia tak ada duk pakai lebay lagu Pak Long ni, tak ada. Rambut cacak, daripada rambut hitam dan rambut putih, duk cacak tu. Pakai t-shirt ni, collar tak pernah lipat. Kita tengok kan, dia pakai t-shirt polo dia, collar tak lipatnya. Siapa sangka ni, hak ni duk baca Quran. Hak ni mau semayang, doa cukup lama, sujud cukup lama. Siapa nak sangka masa hidup, cerita ni keluar bila dia mati. Ni ahli-ahli parlimen ni duk abang, kami duk semayang, pergi surau. Bila tangguh saat sampai surau, kawan duk ada dah di surau. Dia duk semayang, sujud punya lama. Habis semayang tak mangkit, doa punya lama. Siapa nak sangka Pak Long, rambut cacak, collar tak lipat, perangai lagu ni. Kalau orang cerita waktu dia hidup, orang takkan dengar Pak Long ni saya berterupa orang bayak ni. Mereka kata dia ni kalau semayang, zikir dia cukup lama. Kalau seorang cerita, mungkin kita kata, dia ni cerita ni mesti ada sebab. Ni bukan seorang. Tadi saya duk baca bla-bla. Dia kawan ni cerita, besar saya jumpa dia dekat satu surau di pavilion Bukit Bintang. Jumpa tak mana? Waktu maghrib jumpa tang surau. Surau mall Pak Long dah besar mana. Bakat mai semayang pula berebut. Yang lah kali bila dia mai, dia abang apa duduk pergi elok, dia lantik seorang jadi imam semayang dulu. Jemaah. Habis yang ni apa zikir ke keluar mai masuk pula duduk ke hang jadi imam. Baru orang boleh sembahyang dengan tenang. Ni orang cerita apa? Cerita lagu ni timbul lepas mati. Sebab tu saya kata, bila saya duk baca ni saya kata arwah ni prinsip hidup dia mudah ya. Dia tak peduli orang nak kata apa kat dia. Agak-agak dia tahu dah orang duk kecam dia macam-macam belum. Awak anak-anak dia tak boleh baca ke? Bini-bini dia tak boleh baca ke? Adik ipar kawan-kawan dia orang tak main cerita ke? Ni dia tu orang kata macam-macam. Akak-akak dia tahu dah. Dan ada dia duduk nak kesah bagi nampak baik. Nak kena berlakon pakai baju bah duk pergi majlis. Tak ada. Rambut cacak lihat tak. Lihat baju tak lipat. Lagu tu. Sebab dalam hidup dia tak peduli orang kata apa. Aku. Arwah dia tak peduli apa nak kata apa dekat dia. Dia tak peduli. Dia. Yang penting aku jaga hubungan aku dengan Allah. Bila mati saja Allah kata cukup dah. Hang ni orang duk cakap tak elok pasal hang ni masa hidup cukup dah. Hang ikhlas dengan aku, hang jaga hubungan dengan aku, hang jaga masa hang dengan aku, cukup dah wahai hamba aku, cukup dah. Pak bagi belak cerita, lepas hang mati, keluarga hang yang duk hadap selama ni orang duk cerita buruk, lah bagi hamba aku bercakap pasal hang benda-benda yang baik. Ni dia.